Misi Detektif Nombor bermula sekarang. Assalamualaikum semua. Hari ni, cikgu nak ajak kamu berdua jadi penyiasat rahsia. Kita kena cari nombor. Nombor? Tapi cikgu, nombor kan ada dalam buku matematik je. Nak cari kat mana? Ish Ahmad ni, mana ada? Nombor ada kat sekeliling kita lah. Kan cikgu? Pandai Maya. Jom ikut cikgu. Kita tengok apa rahsia di sebalik nombor-nombor tu. Kita mula di sini. Tengok kat pagar tu. Ahmad, apa nombor yang kamu nampak? Senang je ni cikgu. Tu nombor 10. Tapi, kenapa rumah pun kena ada nombor? Pandai. Nombor rumah ni penting untuk tunjuk kedudukan. Kalau tak ada nombor, macam mana postman nak hantar surat? Nanti sesat pula. Dengar tu. Bunyi jam besar. Jarum dia tunjuk nombor 12. Betul tu Maya. Nombor pada jam melambangkan waktu. Bila jarum kat nombor 12 tengah hari, maknanya... Maknanya waktu makan. Patutlah perut saya dah bunyi lagu rock kapak ni cikgu. Panasnya hari ni. Cikgu, tengok tu. Ada nombor 32 kat dinding klinik tu. Itu termometer digital. Nombor tu tunjuk suhu persekitaran. 32 darjah Celsius. Patutlah kita rasa panas sangat. Oh. Nombor rendah maksudnya sejuk. Macam dalam peti ais ya cikgu. Sebab panas, cikgu belanja aiskrim. Tapi sebelum tu, tengok nombor pada wang kertas ni. Ada nombor 1, ada nombor 5. Yang hijau ni lagi besar nombor dia kan? Tepat sekali. Nombor pada wang tunjukkan nilai. Lagi besar nombor, lagi banyak benda kita boleh beli. Wah, banyaknya butang. Cikgu, kita nak naik sampai atas awan ke? Kita nak pergi perpustakaan kat tingkat 5. Jadi, cikgu tekan nombor 5. Faham. Nombor butang lift tunjukkan aras bangunan. Kalau tekan 1, kita turun bawah balik. Wah, banyaknya kita jumpa hari ni. Ada nombor rumah, jam, suhu, duit. Betul tu Ahmad. Kalau tak ada nombor, mesti susah kita nak tahu masa, harga atau tempat kan cikgu? Tepat sekali. Kamu berdua memang detektif nombor yang hebat. Jumpa lagi dalam misi seterusnya.